What's going on, nerds? Sazoreno right here, and let's talk comics. Kalau korang dengar suara aku macam gini kan, kau tahu lah aku record on the same day. Yep, again, welcome back ladies and gentlemen. Hari ni we're gonna stay away from Daredevil punya madness, because hari yang aku upload this video is hari yang Disney Plus pun akan release episode 4 of Daredevil Born Again. Tapi sebelum kita tengok Daredevil Born Again ni, video dia akan upload pada pukul 8 pagi. Daredevil Born Again akan release pada jam 9 pagi. So sebelum korang tengok Daredevil tu, korang layan lah 15 minit, 30 minit of this video kan. So macam aku cakap, we're gonna take a break from Daredevil, because hari Jumaat ni aku akan review pasal Daredevil juga dengan guest. Aku tak nak cakap guest apa, but korang stay tuned for that. Kita akan borakkan tentang aku punya comics haul. Yeah. So pada siapa yang cakap aku tak baca komik and tengok buat research komik aku through Wikipedia atau Google kan, tak apa, nanti aku tunjuk aku punya collection. Hadap betul. So aku dah borong sikit, walaupun tak banyak. Aku maybe because aku dah mature lah. Okay, aku dah tak shopping komik banyak sangat, sebab pada aku benda ni bukan priority lah. And besides, aku ada commitment saya macam kecil je collection aku. Dulu kalau korang tengok kalau korang follow aku kat TikTok kan, aku collection kadang beli satu minggu je perbelanjaan kan, tebal gini tau. Because dulu aku tiap-tiap minggu akan beli komik, tapi sekarang ni aku macam beli based on apa karakter aku nak saja. Besides, benda boleh beli online. Okay, this is the problem. Aku tengok ramai kat online suka cakap macam, kalau korang tak baca komik physically, korang bukan true fan. Stanley cakap kena baca komik betul-betul, baca ni. But reading a comic is already a privilege tau. To have them physically is also a bigger privilege, because benda ni bukan murah-murah. Okay, kat Singapore jual satu buku ni kadang $8. Kalau especially new comic book dia lah, $8. The range is from $8 sampai $10. Tengok buku apa kau beli kan. So kau imagine satu minggu kau beli satu buku $8, satu bulan dah berapa? Kalau kau beli komik, bukan satu komik je tau. Kadang bulan seminggu tu maybe kau beli 10. Kalau kau dah beli 10 komik satu minggu, 80. Kalau dah satu bulan dah berapa? So buang duit. Yalah, kalau korang masih budak-budak, duit pun mak masih kasih lah, sekati korang lah. Tapi mak pun kasih duit untuk buat perbelanjaan sekolah tau, bukan untuk beli komik. Bodoh, makanlah tu komik kalau mak kasih duit kan. Tapi yalah, bila kau dah tua sikit, dah ada komitmen kan, kau rasa benda-benda ni semua tak perlu lah. Berbual macam faham, tapi beli mainan pun berlambak. Yalah, mainan pun aku dah sekarang stop juga. Because yalah, benda ni semua tak boleh buat apa tu. Kalau korang cakap investment pun, kalau korang nak beli komik atau beli mainan fikir kau akan kaya kan, jangan buang masa lah. Baik cek kerja betul-betul loh. So anyways, pasal komik, kau tengok collection aku, bukan collection, aku je haul untuk minggu ni is 1, 2, 3, 4, 5 saja. Nampak? 5, kira dah cut down dah. Yang 5 pun kau kira lah 8 kali 5. Itu pun kalau satu buku ni $8. Masalahnya buku-buku ni harga dia lain-lain. Walaupun aku dah PO kan. Macam kalau korang tanya macam mana aku boleh beli komik macam komik baru macam korang beli, macam aku beli aku sebenarnya pre-order from Comic Grail Vault kat Singapore ni. So setiap minggu, setiap bulan aku akan PO, dan bila buku dia release, dia akan suruh aku collect. So the first book is gonna be, aku akan tunjuk korang semua, is 8 Death of Spider-Man issue nombor Amazing Spider-Man issue nombor 67.
story arc of 8 Death of Spider-Man. Boleh nampak tak? Yeah. Ada some fans enjoy gila this series, but this arc, but terus terang aku tak faham. So aku just collecting it because sekarang ni aku dah janji pada diri aku cuba collect Spider-Man, Daredevil, Something Killing Children dengan Berserker sahaja. So kalau ada komik-komik lain, sorry lah. Yeah, so basic Spider-Man 6-7, and then aku mau purchase Ultimate Spider-Man number 14. Guys, ini benda is a must to read. It's a must to read. And kalau korang nak collect komik, ini benda is a must to collect, man. Amazing series, I swear to God. Walaupun dia cerita dia banyak dialog kan, tapi it's slowly getting more and more interesting lah. Yeah. So Ultimate Spider-Man nombor 14, and then followed by Daredevil punya series. Macam aku cakap kat previous video aku, this is the current series. Oh yeah, written by Ahmed. Aku rasa bapak ni Islam, tapi pelik sebab dia tulis buku pasal Katolik. Sekarang Matt Murdock pun dia jadi padri. So macam kelakar tu tengok orang Islam tulis buku ni kan. Yeah, so Daredevil number 18. Macam pelik. Aku tak sure aku dah baca ke belum this issue, but yeah, aku rasa dah baca lah. Should be dah baca, yeah. So Daredevil 18. And then sorry guys, tadi aku cakap aku cuba collect Spider-Man, Daredevil, Something Killing Children, Berserker kan. Okay lah, aku tambah lagi satu lah, Absolute Batman nombor 5. Yeah. The reason kenapa aku collect Absolute Batman sebab cerita dia pun gebak gila. Tapi sekarang ni pun dia rasa dah die down sikit kan, sebab aku tak suka how the first 5 issues diorang repeat tentang origin Batman tau. Masa tu aku ingatkan pasal Arif Bin DC cakap episode Batman cuma last 5 isu. Tapi bila aku tengok kat aku je pull box, ada lagi isu lepas isu nombor 5 ni kan. So aku rasa Arif Bin DC ni world lah. Yeah, so episode Batman, aku dah stop episode Superman by the way, because aku tak suka cerita dia. Bukan tak suka lah, cerita dia agak macam confusing lah untuk baca. Macam Batman ni straightforward, so senang. Ya, so siapa kalau nak baca Batman tak tahu mana nak start, aku recommend korang episode Batman. And then last but not least, The 8 Death of Spider-Man. Aku tak tahu dapat berapa tadi sebab dia tak tulis, but it's issue nombor 68. Macam aku cakap, aku tak baca pun, because bila aku baca, aku cuba baca, aku tak faham. Pasal sekarang ni dia cakap Spider-Man dah mati, and then they evolve dengan all these supernatural being. Aku tak suka lah. Member street level kot, Buatlah dia street level kan. Kenapa kena campurkan dia ni lah tu lah, and multiverse lah apalah. Tapi ada orang suka, dia cakap best dia punya series ni. Cuba aku tak boleh relate lah tu. Yeah, so anyways, aduh aku terlog out pula. So, aku dah reply satu komen ni daripada some guy yang commented. Sebab nanti aku get back. Okay, so ada Mamat ni daripada Arif92 ni. Dia selalu komen lah video aku. So shout out to Arif92 ni. Dia commented, dia tanya, I'm not very familiar with collecting comics and toys, so this video was interesting. How do you store them properly? I'm sure season collectors need a lot of space. Also, besides selling, how can this hobby be profitable and sustainable long term? Okay, dia komen kat aku punya Marvel Legends punya boxing. So since aku tengah buat haul, comics haul ni, why not aku explain lah. Okay, macam aku tadi cakap earlier on of this episode, kalau korang nak profit dengan jual komik atau beli mainan kan, and nak jadi kaya, aku cakap stop sudah lah. Tak payah. Because pada aku macam benda ni takkan buat kau kaya tau. Benda ni, because kalau kau ada mindset macam aku nak kaya lah jual komik, lambat. Benda ni kau kena ada minat dia, kena ada passion dia. Macam aku beli Ultimate Spider-Man nombor 1 aku minat Spider-Man dan aku suka baca komik. So aku beli gitu-gitu je without ada expectation apa kan. Tapi bila aku beli, masa aku beli tu aku pun PO $8 ke $10 masa tu, aku tak ingat.
apa orang kedai kopi Grail ni cakap aku, nasib baik kopi O tu, sebab sekarang ni orang tengah jual buku ni $50. Ah, lepas tu lap berapa bulan 200, sekarang dah 300 kat eBay. So dia macam, kau tengok dia punya apa, jarak dia of profit pun tak adalah jauh sampai beribu atau berjuta atau berpuluh ribu kan, berapa ratus je. Dia tak macam komik lama. Komik lama yelah, tapi sekarang ni kalau kau nak beli komik contoh Amazing Fantasy pun, kau perlu ada macam apa, 90,000 9,000 untuk belikan the mint condition tau. Habis kalau buku tu terbakar ke apa, rumah terbakar ke apa, kena air ke, dah gone dah duit kau. So jangan beli komik ni sebab kau nak kaya atau kau nak profit or whatever. Janganlah. Sama macam Aidan juga, jangan buang masa. Baik invest kat stock ke apa, walaupun forex ni tak tahulah, ada orang cakap haram ke lah, aku tak tahu lah. Invest kat gold, even better. Invest kat gold akan buat kau kaya, insyaAllah. Kau bayangkan kalau satu hari kita ada perang kan, buku komik dengan mainan boleh buat apa untuk kau masa kita tengah perang ni? Orang tak pandang, Mat. So jangan fikir macam tu lah. And then also apa question dia lagi Sabar, mana dia? Okay, not very for collecting toys, comic store. So this video, how do you store them properly? Okay, terus terang untuk mainan, aku store dorang kat dalam container ni. Kat dalam container sebelah aku ni. Ini baru satu tau, dia nak penuh. So kalau nanti aku ada rumah baru, aku akan beli container lagi satu untuk store yang mainan-mainan aku dah order lah. Itu baru mainan tau. Kau bayangkan kotak-kotak dia. Kotak-kotak dia dah cantik, takkan nak buang kan. So kotak ni is a big problem untuk aku untuk simpan lah. Especially kotak helmet Power Ranger aku kan, dengan Iron Man aku. So tapi kotak-kotak tu semua aku dah buang. And then mainan dia, ini tempat aku store tau. The reason kenapa aku store sini is because aku sekarang kat rumah mak tu aku tak ada tempat untuk diorang display kan. So bila aku ada rumah sendiri, most mainan aku akan display. Aku takkan store kat dalam. Store ni semua untuk macam diorang je accessories ataupun repeated fake. Macam contoh Scarlet Spider ni diorang re-release, and aku prefer this body mold more than the previous one, because macam ni kau nampak mata dia putih kan. Tak, yang tu pun putih, and it comes with Ben Reilly kepala. Yang ni tak datang Ben Reilly kepala. So kadang aku akan repeat order benda tu because of kepala dia or whatever. So macam Luke Cage pun aku ada extra, Captain Marvel pun, Miss Marvel pun aku ada extra. So extra fix dia aku akan store kat dalam container, but the rest aku akan display kat shelf aku lah. Even for aku je Power Ranger Mighty Morphin yang 6-inch fig kan, aku akan display juga. And then Comics usually aku simpan dalam kotak, but since macam aku cakap aku tinggal dengan mak mertua aku simpan bawah katil aku. Bawah katil aku ni bagus, dia ada storage kat dalam, kat bawah katil ni. Dia tak ada macam tangkap abuk je kan. But komik aku semua kat dalam bawah katil ni. And then ada some komik juga aku dia simpan kat rumah aku, rumah mak aku. Usually how comic collectors simpan store their comics is dalam kotak. Diorang panggil ni short box atau long box lah. Kadang kotak ni ada datang dengan design-design lain, tapi macam aku nak collect komik aku dalam kotak hitam sahaja. Kotak hitam sahaja ni kau cuba boleh purchase kat satu tempat je kat Singapore ni, which is Kalimat Comics. Dia member Mamat ni, dia sebenarnya jual kat Carousel je tau, tapi sekarang Alhamdulillah dia dah ada kedai kat Queenstown atau Queensway. Dulu aku selalu collect kat rumah dia. And Mamat ni dia orang Malaysian, dia orang Johor tak salah. So tapi dah lama aku tak beli dia sebab macam aku cakap, aku sekarang tinggal dengan mak mertua aku kan. So since bawah katil aku dah penuh gila dalam plastik kuning komik Grail ni, aku terpaksa kena beli kotak lah. And kotak dia bukan murah-murah. Satu kotak is 25 lah. Kau bayangkan kalau komik kau banyak berapa ratus kudu kau dah spend. So itu baru komik single issues, belum masuk omnibus atau hardcover kan. So hardcover dan omnibus ni aku tak dapat tunjuk korang kat dalam this video sebab semua kat bawah katil aku kan. Tapi usually aku akan display kat shelf juga. So macam mana kalau korang interested nak tengok macam mana aku display mainan aku atau komik aku, tunggu bila aku dari rumah lah, aku akan display. For now itu saja aku boleh tunjuk korang. Kita pun ada time tu. Tengok Pak,
that time. Thank you so much guys for tuning in this episode. Macam aku cakap, video ni akan keluar sebelum Daredevil Born Again. So siapa yang tengah dengar podcast ni sebelum Daredevil Born Again, korang boleh continue korang punya layan dengan Daredevil Born Again ni kat Disney Plus, episod keempat ni. Aku pun tak sabar nak layan. Jangan lupa untuk subscribe to this YouTube channel, Let's Talk Comics Sudedo. Dengarkan podcast ni di Spotify, Let's Talk Comics Sudedo. Follow aku di TikTok, Let's Talk Comics. And follow aku di Instagram, Sudedo. Yep, other than that, so Sudedo right here. Kalau korang suka gila dengan konten macam ni, berbual pasal komik atau mainan apa, komen down below, bagi tahu aku. So aku akan buat lagi in the future. And nampaknya kalau korang suka dengan Comics Hall, terpaksa lah aku beli komik banyak-banyak. Tapi for now, the reason kenapa kita buat weekly Comic Hall, sebab aku akan kumpul komik-komik yang aku beli tiap-tiap minggu ni. Macam contoh Daredevil dengan Spider-Man akan release tiap-tiap bulan. Spider-Man akan for now, because sekarang tengah dia dah nak habis this run of Z Wells run kan. So dia akan release tiap-tiap 2 minggu. Ya, tapi ada Ultimate Spider-Man kan. So aku akan kumpul maybe dah sampai macam 5 ke more than 5 lah. Minimum 5 comics lah, baru aku buat Comic Hall. Kalau korang minat lah. Kalau tak minat, aku tak akan buat lagi. Ya, so itu saja. See you guys on the next one. So right here, Let's Talk Comics Nerds. Peace. Assalamualaikum.